Baru-baru ni viral berkenaan isu dalam hartanah. So sekarang ni ceritanya kisah pasal seorang tuan rumah tak boleh tahan kan nak mengeluarkan penyewa yang dah 3-4 bulan tak bayar. Malahan isu tu pun dah viral, habis dah mengundang pelbagai reaksi netizen sama ada di pelbagai platform social media. Baik, apa hak kita sebagai tuan rumah apabila penyewa kita tak menghormati perjanjian sewaan, dan apa yang kita boleh buat untuk keluarkan dia? Okey, sekarang ni saya nak terangkan dalam video ni 5 langkah betul mengikut undang-undang yang macam mana sekalipun dia akan keluar juga dengan penuh terhormat mengikut undang-undang lah. Yang pertama adalah apa kita boleh buat, iaitu kita hantar notis pembatalan perjanjian sewaan. Awak dah tak bayar 2-3 bulan, awak tak menghormati perjanjian sewaan, jadi saya hantar notis membatalkan sewaan. Okey, maksudnya perjanjian sewaan kita dah terbatal, menjadikan dia dah tak boleh duduk rumah tu pasal perjanjian sewaan dah habis, dah terbatal. Nombor 1. Yang kedua adalah kita hantar letter of demand. Ada setengah dia panggil notice of demand, tuntutan. So ini tuntutan saya pada awak merujuk kepada perjanjian sewaan yang terbatal. Ini tuntutan saya. Yang pertama, tunggakan. Yang kedua, rumah baik pulih balik. Nombor 3, tunggakan TMB. Apa-apa semualah yang hutang-hutang yang kita nak tuntut pada dia, kita buat dalam bentuk apa yang namakan sebagai notis tuntutan ataupun letter of demand. Okay, ini semua penting tau, because kita nak bawa kepada yang ketiga. Ketiga, kalau dia tak keluar juga, okay, so sekarang ni kita sama ada sendiri boleh pergi kepada mahkamah sivil, atau kita yang sendiri melantik peguam dan mulakan saman. Kan, so mulakan saman. Saman bermula lah, dia nak mulakan saman. Samannya apa? Saman kerana yang ni lah, tunjuklah bukti kronologinya. Perjanjian sewaan dah dibatalkan, kita dah hantar notice of demand. So peguam kumpulkan kronologi dokumen tersebut dan bawa ke mahkamah sivil untuk dapatkan tarikh bicara, kan? So dia tarikh bicara. So yang nombor 4, hadir. Kita sebagai tuan rumah hadir, dia tak hadir ke sebagainya tak kisah, iaitu nanti hakim akan putuskan untuk keluarnya arahan mahkamah. So dia jadi court order, because hakim dah tengok dah, ada perjanjian sewaan, dia tak bayar sewa. Okey, last dia bayar sewa berapa bulan, kita pun tunjuk bank statement dan sebagainya. Okey, dia tak bayar. Okey, so hakim berpuas hati ini adalah pelanggaran kontrak dan owner dah teraniaya, maka awak diberikan arahan, awak diperintahkan untuk keluar. So baru jadi jenayah. Kalau court order, kan, maksudnya arahan mahkamah, penyewa tu tak keluar juga, maka baru dia jadi jenayah pasal dia telah melanggar arahan mahkamah. So yang kelima, apa akan berlaku, iaitu mahkamah akan hantar bailiff, kan, petugas-petugas mahkamah akan datang sita rumah tersebut dan dia akan lelong barang-barang harta alih yang ditinggalkan. Perabot, TV, kerusi, peti ais, apa-apalah. Kan, yang berlaku kes dekat saya tu, penyewa tu dah lari dah. Bila bailiff datang, ketuk-ketuk, tak buka apa semua. So dengan perintah mahkamah tersebut, kita masuk, tengok-tengok ada barang banyak. So bailiff ambil dan lelong. Dapatlah 2-3 sen hasil lelongan untuk tutup semua kos-kos yang terlibat. Satunya sewaan dah tertunggak, tiap-tiap bulan kita bayar kat bank, kan. Yang keduanya adalah kos guaman, kos mahkamah, bailiff, semua tu juga kena bayar juga. Tapi nak jadi cerita, bila kita buat secara lurus formalities, itulah jalannya yang dibenarkan oleh undang-undang. So jalan lain daripada tu tak dibenarkan undang-undang lah. Takut kita buat nanti jadi masalah lain. Okey, so kepada pemilik rumah sekalian yang sekarang ni sedang menyewa rumah, kepada penyewa semua, harap bersabar dalam kita melayari pelaburan hartanah kita. Biasalah, kan, adalah dalam banyak-banyak investment kita tu adalah 1-2 yang perangainya begitu. Apa-apa pun, all the best.